Bolehkah Anda makan satu baldi penuh kentang goreng, satu gunung popcorn? Apa yang lebih baik daripada bola mata gami? Wira-wira, kita akan makan kesemua ini hari ini dalam cabaran makanan 100 lapisan baharu kami di Hahanum. Wah, Barbara, awak bertuah dengan sepinggan penuh popcorn. Nick tak ada sebanyak itu, tapi dia tak kecewa. Julie tak begitu bertuah, dia cuma ada satu. Julie, awak mulakan. Saya ada idea. Mana pelurus rambut saya? Itulah yang saya perlukan. Ia ternyata cepat dan sedap. Apa? Bagus. Saya seterusnya. Saya akan biasa berarti jagung ini dengan cepat. Wah, Nick, kau tak beritahu saya bila kamu bekerja sebagai tukang masak. Tulis resipi ini, kita ambil kuali dan masukkan berarti jagung kita. Kolonel, tunggu Fahira seminit dan nikmati. Wow, itu jadi Kolonel, troka. berlindung. Oh, Nick, the recipe yang berso. Ibu ada rasa sendiri untuk memasak Jagung. popcorn. Panggil dengan Campurkan. sedikit Pergi. tabasco. Dan berikan kepada kawan terbaik anda untuk sertai. Apa ini? Oh, inilah yang saya perlukan. Terima kasih, Nick. Cinta. Oh, tengok berapa banyak mata Tukang gami yang Nick gunting yang ada. bagus, Dan dia Julie. hanya ada satu. Bagaimana Nick, kau? jika awak belum, Sila Julian perhatikan. sedang dalam mood untuk berjenaka. Lai, ambil ini. Siya ang tugbaro sa'yo. Kung per-restrict ko bagri, kung sino ba is ko balas dendam? Nick, apa yang telah kamu buat sekarang? Sos tomato dalam mata. Betapa menjijikkan. Julie, Kalau awak mahu, awak boleh makan mata saya. apa? Itu betul-betul mata awak? Ya, ambillah. Jauhkan itu dari saya. Barbara, hati-hati awak makan menjijikkan. Nick. Apa saja selain itu menyakitkan. Selamatkan awak. Suka kopi pagi saya. Apa itu? Sebiji mata. Kalian memang pelawak sejati. Sekarang giliran saya. Sedapnya. Saya boleh makan ini selamanya. Wow, itu selera makan. Wah, itu kelajuan. Giliran saya. Masa untuk... Wah, Nick, cepatnya awak makan semua itu. Boleh kongsi dengan perempuan-perempuan ni, tolong. Mereka sangat lapar. Satu saja boleh? Tidak, ini semua milik saya. Nick, awak tak boleh makan banyak gami mata sekaligus. Terlambat. Sekarang awak dapat lihat semua gurauan yang perempuan-perempuan akan buat pada awak. Saying niya raw sa suffering. Jauhkan benda itu daripada saya. Hanya satu, saya boleh lakukan ini. Apa tu? Semua sama-sama fokus. No boleh buat kalau inside kalau dia saya lakukan seperti yang dulu pai. Barbara wang itu benih. Kau tak patut makan. Kamu perlu tanam. Awas, Barbara. Apa yang kamu lemparkan pada kami? Sekarang saya akan tanam awak. Tumbuh. Saya mau tumbuh. Barbara, you perlu tunggu sebentar. Beri dia masa untuk membesar. Saya akan mula dulu. Awak perlu makan ini dengan cepat atau awak tak dapat rasa. Sangat pecahkan. Saya perlu hilangkan rasa buruk ini dengan cepat. Itu yang saya perlukan. Saya pinjam ini. Saya perlu siram tanaman saya sekarang. Tumbuhlah. Gempa bumi. Sembunyi. Jangan risau. Itu hanya benih Barbara yang sedang tumbuh. Sekarang Barbara mempunyai tumbuhan brokolinya sendiri. Buffet manchitiskan. Southwest brokoli. Mimwig. Barbara, kamu perlu basuh Saya tangan. juga patut makan brokoli awak. Tidak apa saja kecuali brokoli. Saya ada idea. Gravity sudah makin keren. Oh, lihat. Ada sotong kurita. Julie, Anda tahu semua gurauan itu akhirnya ada hukuman. Dan Nick sudah bersedia satu untuk Anda. Itu sangat sedap. Nah, manjakan diri dengan sedikit lagi. Tidak, saya benar-benar dalam masalah. Lain kali, awak takkan cuba elak daripadanya? Wah, kentang goreng. Semua orang sangat gembira. Ya, terbaik saya. Tapi tunggu. Julie tidak begitu bernasib baik. Dia hanya mempunyai satu goreng kecil. Terima kasih. Ia sangat sedap, tetapi sedikit sangat. Saya mahu lebih. Sekarang giliran saya. Barbara, pinjamkan Apa? saya sedikit kentang Hanya goreng. satu kentang goreng?
Tolonglah. Sudah tentu. Ambillah sedikit. Hah, yang advertise no sama singgu saya dengan balas ngewa. Julie sedang membuat sos tomato Barbara sangat pedas. Itu sangat kejam. Ia besar sekali. Pedas. Ia terlalu panas. Tengok toh. Itu yang kamu dapat. Barbara, kamu perlu sejukkan diri dengan cepat. Bukan dengan sos tomato. Tidak. Lebih baik, Cira. Okey, Baik. saya ada cukup sos tomato. Apa? Nick, awasi kentang goreng Anda. Takkan ada yang tinggal. Apa? Sangat sedap. Terima kasih, Nick. Kamu makan semua kentang goreng saya. Ambil itu. Nick, jangan marah. Wah, satu tin besar Pringles dan Nick sangat bertuah. Terima kasih. Dan Barbara mempunyai satu piramid penuh. Memang hebat. Dan Julie hanya ada satu. Dan dia begitu kecil. Kita akan betulkannya. Baik. Itu lebih baik. Sangat sedap. Nick, kenapa awak terdiam giliran awak? Apa? Ini apa cara boleh dibuka? Hati-hati, jangan patah gigi. Bakti awak tak dapat Pringles Anda. Untuk itu, saya ada gergaji rantai. Hati-hati, jangan potong kami. Sedikit lagi potongan dan tin akan terbuka. Nick, awak memang seorang pakar. Lihat. Nick, buka mulut awak. Spider, krepek ada dalam perjalanan. Akhirnya. Sedap. Berhati-hati, Nick tunduk. Oh, Nick baik-baik saja. Saya akan mula makan keropok saya yang sedap. Berhati-hati bila lempar benda tu. Sakitlah. Begitu enak. Apa yang saya terlepas? Nick, so yang sebaik susah berspy di Bame Meadowy, Barbara sang cerita pembom di sini, Julie menunduk, saya tidak akan tertipu lagi. Wah, awak bersedia. Hati-hati, kita ada pembinaan. Barbara, pegang menara kamu. Selamat tinggal. Yes, Porcay! Ini yang paling teruk. Julie tidak bernasib baik sekali lagi. Hanya satu. Sangat varier seperti Nick. Dia ada pinggan penuh Skittles. Wah, Barbara di semua warna. Hanya satu dan ia sangat kecil. Wyatt, saya ada idea. Kayak masalah. Julie, saya tidak pasti itu akan berhasil, tetapi awak bebas mencuba. Wah, itu memang hebat. Jauh lebih baik. Wah. Sangat sedap. Memang hebat. Saya boleh makan Skittles selamanya. Wah, hebat. Nick, giliran awak. Tengok apa yang saya boleh buat. Wah, awak penuh dengan... Tetapi saya tahu siapa yang mempunyai lebih banyak Skittles. Nick, saya rasa Barbara tidak akan suka idea itu. Supaya dia tak perasan, jangan sentuh. Ini senyum baik saya. Rasa apa yang faktor trap rahai. Yang ban R atau yang dinai daki sewa shu yang dinai. Apa? Saya tidak boleh memilih. Ia terlalu sukar. Saya dapat. Oh, apa tadi? Stolotri yang akan membantu saya pilih warna. Mari buka. Mari sini. Itulah yang saya perlukan. Mulakan dengan hijau. Jadi, Sedapnya. Hayat smell Skittles. Saya mau mencoba semua perisa sekaligus. Sangat lazat. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. apa ini? Wow, ini adalah gula-gula Skittles yang sangat besar. Wow, ia sangat besar dan mungkin sangat Itu sedap. benar. Sangat sedap. Wah, dan ia ada kejutan. Gadis-gadis, bersiap sedia. Hijau, Untuk ada cinta. semua orang.
memang sedap. Eric Satraxa untuk kirakan cerodri. Saya dulu. Saya lebih berhati-hati. Saya ada idea. Tunggu, Julie, berhati-hati. Anda akan potong semuanya. Bersedia. Apa? Sungguh sedap. Pergi. Saya buat makanan senangnya. Oh. Julie, iwat sangat kotor. Kita perlu mandi sekarang. Saya seterusnya. Tidak, iwat cepat uruskan pembungkus itu. Hebat. Sangat sedap. Adakah itu? Saya mesti sampai gila. Sangat kuat adalah hang pintu perlian ha. Wah, itu koktail coklat yang sebenar. Ia sangat sesuai bersama. Sekarang giliran saya. Wow, kamu ada satu dinding penuh Twix dan saya perlu jatuhkannya dan bina semula. Di mana alat saya? Nutella. Itu yang saya perlukan. Saya akan membuat pencakar langit sebenar daripada Twix. Nick, awak tidak sepatutnya meninggalkan gadis-gadis itu bersendirian dengan ranting awak. Apa yang berlaku? Maaf, Nick. Tak apa. Saya dalam sebuah... Keselamatan.